أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، InsyaAllah kita teruskan bacaan kitab Fiqh al-Akhlaq atau Fiqhul Akhlaq karangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada muka surat 48, iaitu poin berkenaan menerima dan memberi hadiah kepada orang-orang musyrik. Telah kita bicarakan sebelum ni beberapa perkara berkenaan memberi hadiah. Jadi antara persoalan ialah boleh ke tidak kita memberi atau menerima hadiah yang diberikan oleh seseorang yang musyrik. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala, Nabi SAW menerima hadiah daripada orang-orang musyrik. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi menerima hadiah daripada orang-orang musyrik, sama ada daripada Yahudi, sama ada daripada ahli kitab, atau juga daripada musyrik Quraisy dan seumpamanya. Daripada Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, katanya kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dalam peperangan Tabuk, dan Raja Ailah memberi hadiah kepada Rasulullah berupa seekor keldai putih yang dipakaikan baju dari bulu. Begitu pula seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah dengan membawa daging kambing beracun, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Itu antara dua perkara yang menunjukkan bahawa Nabi menerima hadiah yang diberikan oleh orang musyrik atau juga orang tidak Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Tabuk, Raja Ailah dia telah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah seekor keldai, lalu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan raja-raja Muqawqis sendiri dalam sini pun dia sebut pernah memberikan hadiah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan setakat Nabi kita, nabi-nabi lain juga seperti mana Nabi Ibrahim. Kisah di mana Siti Hajar dijadikan hadiah, diberikan kepada Sarah oleh seorang raja, yang cerita panjang kalau kita nak sebut. Ketika mana Nabi Ibrahim AS dengan isteri dia pergi ke bumi Mesir, pergi dengan Sarah ke bumi Mesir, tiba-tiba seorang raja yang berada di sana, dia tak boleh tengok isteri orang. Lalu bila dia tengok Sarah ni seorang perempuan yang comel, lalu pegawai dia bawa bertemu dengan raja nak buat sesuatu tak baik kepada Sarah, lalu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala gagalkan usaha raja tersebut. Dan bila dia lepaskan Sarah, dia hadiahkan Hajar kepada Sarah. Raja yang jahat, orang musyrik, beri hadiah kepada Sarah dalam bentuk Siti Hajar, lalu diterima oleh Sarah. Kalaulah penerimaan hadiah daripada kafir sesuatu benda yang tidak boleh, tentulah para Nabi ini akan terlebih dahulu bersikap hati-hati. Para Nabi akan lebih warak lagi untuk tidak menerima hadiah daripada mana-mana kafir. Yang mana Hajar dalam kitab dia ada sebut sebagai satu dalil boleh kita menerima hadiah daripada kafir, iaitu hadiah yang telah diberikan kepada Sarah oleh raja yang kafir. Hajar yang kita dengar semua, Hajar ni seorang hamba diberikan kepada Sarah. Cuma ada juga sebagai pengkaji seperti mana Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri, dia cuba bawa satu pandangan yang lain. Dia kata Hajar ni sebenarnya bukan hamba. Hajar ni adalah anak kepada raja tadi. Raja tadi telah hadiahkan anak dia Hajar kepada Sarah. Lalu Sarah berikan kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi ada sebahagian golongan ahli kitab, Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri ni, dia ni seorang ulama di India. Dia tulis kitab Rahmatul lil Alamin. Kitab sirah dia 3 jilid. Dia tulis sebelum dia mati, dia kata aku nak tulis 3 versi kitab sirah. Satu kitab sirah ringkas sejilid dia tulis. Dan dia kata aku nak tulis kitab sirah hak sederhana, dia tulis 3 jilid Rahmatul lil Alamin. Dan dia kata aku nak tulis hak syarah kepada 3 jilid tadi. Tapi tak ada. Dia tak ada sebab siap, dia meninggal dunia. Dia seorang ahli falak. Dia ni lah antara kitab dia ni, kitab Rahmatul lil Alamin, ada dalam bahasa Arab. Antara kitab awal-awal yang ditulis dalam bahasa Urdu yang
dijadikan sebagai kitab muktamad dalam bab sirah. Sebab dia cuba nak pilih sirah-sirah yang sahih. Dia menggunakan ilmu-ilmu falak untuk menentukan tarikh-tarikh dalam sirah. Dan kitab tersebut telah diterjemuh ke dalam bahasa Arab yang kita boleh baca. Lah ni ada AI dah. Mudah sangat untuk kita baca, sangat baik untuk kita baca. Dan cetakan terbaru 3 jilid yang dibuat tu disertakan dengan taklik dan komentar, satu yang sangat baik. Jadi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat Nabi dihadiahkan oleh Muqayqis ketika mana Nabi hantar surat kepada Muqayqis raja di Mesir supaya dia memeluk Islam. Dia tak perlu Islam kerana dia takut tekanan kerana Mesir ketika itu berada di bawah kekuasaan Rom. Jadi takut tekanan, lalu dia tak masuk Islam, tapi dia menyambut baik apa yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah hadiahkan kepada Nabi Maryah. Dia hadiahkan kepada Nabi seorang hamba yang bernama Maryah, dan Nabi mendapat anak daripada Maryah tersebut iaitu Ibrahim. Cuma tak ada besar, meninggal suatu usia yang kecil. Itu juga memberi hadiah kepada orang musyrik. Tidak dilarang kepada kita untuk memberikan hadiah kepada mana-mana orang kafir. Jika kita yang tidak Islam, boleh kita beri hadiah kepada mereka. Seperti mana firman Allah Ta'ala, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa in yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Yang mana Allah Ta'ala sebut la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din. Allah Ta'ala tidak halal untuk kamu buat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dan orang-orang yang tidak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Allah Ta'ala tak halal kamu nak buat baik, kamu nak berlaku adil wa tuqsitu ilaihim, dan kamu nak berlaku adil kepada mereka. Allah Ta'ala larangnya adalah kita buat baik kepada orang yang memerangi orang Islam dan orang yang mengeluarkan kamu daripada negeri kamu, orang yang hamba orang Islam hingga terpaksa hijrah ke bumi Madinah. Itu ringkas saya kepada ayat Quran surah Al-Mumtahanah. Daripada Asma bin Abi Bakr radhiyallahu anhu, suatu Asma berada di Madinah. Ibu dia telah mari bertemu dengan Asma. Mak dia ni tidak Islam. Ada isteri Abu Bakar ni, dia tidak Islam, tapi Abu Bakar cerailah dengan dia. Bila tidak Islam, dia duduk di Mekah, dia mari ke Madinah. Mari nak temu dengan Asma, mari nak mendapatkan sesuatu habuai daripada Asma. Lalu Asma tanya Nabi SAW, boleh ke tak ya Rasul kalau aku buat baik? Dia ni tak Islam, dia musyrik, dia tak seterima Islam. Boleh ke tidak aku buat baik kepada dia ya Rasulullah? Nabi kata, buatlah baik terhadap ibu kamu. Begitu juga dalam riwayat-riwayat lain, kita boleh tengok banyak Nabi SAW sendiri ada menghadiahkan kepada orang tidak Islam, dan para sahabat sendiri seperti Sayyidina Umar, dia menghadiahkan kepada adik-beradik dia, kepada saudara dia yang musyrik di Mekah sebelum saudara dia tersebut memeluk Islam. Tapi dengan syarat, kita boleh bagi hadiah kepada musyrik tapi dengan satu syarat, iaitu jika dengan memberi hadiah kepada orang kafir menjadi kuat dan akan menindas kaum muslimin, maka jangan memberi hadiah kerana itu akan membahayakan. Dengan syarat hadiah kita beri tidak menyebabkan orang kafir ni kuat dan dia menindas orang Islam. Kita beri hadiah senjata kepada dia, dia gunakan senjata tu bunuh orang Islam. Kita beri banyak pitih kepada dia, yang mana dengan pitih tersebut dia menindas orang Islam, dia menyeksa orang Islam, maka ketika itu tak boleh, diharamkan kepada kita memberi hadiah kepada dia. Berkenaan keluarga Abdullah ibnu Amru menyembelih seekor kambing untuknya. Abdullah bin Amru, keluarga dia sembelih kambing untuk dia. Ketika dia balik, dia datang ke rumah dia, maka dia tengok kambing yang telah disembelih tadi, yang telah dimasak tadi. Dia bertanya, apakah kalian sudah memberikan ke tetangga kita yang Yahudi makanan ni? Sebahagiannya kamu telah beri kepada jiran-jiran kita daripada kalangan Yahudi. Apakah kalian tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia kata, Rasulullah pernah sebut, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu." Jibril ni sama duk memberikan pesanan kepada aku tentang buat baik kepada jiran, hingga aku ingat, aku sangka seolah-olah jiran tersebut berhak untuk mendapatkan harta pusaka. Jadi dia tanya keluarga dia, beri dah kepada jiran dia orang Yahudi ni,
sebagai satu dalil yang dibuat oleh penulis bahawa boleh kita beri hadiah kepada jiran kita atau orang sesiapa saja yang tidak beragama Islam. Selagi mana tidak ada ancaman, tidak ada sesuatu benda tidak baiklah seperti mana disebutkan tadi, sesuatu mudarat dalam kita memberikan hadiah kepada dia. Ni kita dapat tengok sahabat-sahabat Nabi bagaimana hubungnya dia dengan jiran. Dengan orang kafir pun setahun ni dia jaga, apa lagi dengan hak sesama Islam. Kita pada hari ni hak sesama Islam begitu tak nampak. Mana akhlak jiran? Jiran kita beragama Islam, kita agama Islam, tapi tak nampak mana akhlak jiran tadi. Para sahabat dia menjadi jiran kepada kafir, bahkan akhlak dia boleh menjadi sebab kepada kafir masuk Islam. Nabi SAW akhlak dia menjadi sebab kepada orang bukan Islam masuk Islam. Kita pada hari ni Islam dah. Orang Islam sendiri dengan sesama Islam pun kita tak boleh nak berakhlak pada zaman kita hari ni. Dia perah motor dekat tak. Jiran nak tidur pun tak boleh. Pukul 12 tengah malam tak perah motor. Motor tu bukan motor EF5 tak perah. Motor RZ kau apa dia panggil. Motor RZ punya kuat tu. Tak fikir tentang apa ni saudara dia hak Islam lain. Kalau sesama Islam pun dia tak boleh nak jaga, lagu mana kalau orang kafir menjadi jiran kepada dia. Lagilah dia tak boleh nak jaga. Lagilah memberikan sesuatu yang tidak baik dalam pandangan orang kafir terhadap orang Islam. Kadang-kadang jiran dia orang kafir, tapi orang kafir itu tak kenal Islam walaupun jiran dia orang Islam. Sebab dia tidak dapat melihat Islam pada jiran dia. Sepatutnya walaupun dia ni tak mengaji tentang Islam, tapi dia tengok jiran dia tu dia kenal Islam. Oh, gen dia orang Islam 5 waktu pergi sembahyang. Gen ni orang Islam tu tak aurat. Gen ni orang Islam tegur siapa, bagi hadiah kepada orang lain, hormat kepada jiran. Jadi dia tengok orang tu yang nampak Islam walaupun dia tak belajar tentang Islam, walaupun dia tidak gogol tentang Islam. Itulah sebenarnya hikmah yang besar dalam kita belajar, kita mempelajari akhlak. Itu berkenaan memberikan hadiah kepada orang musyrik. Bahkan boleh jadi hadiah yang kita beri boleh menjadi sebab dia masuk Islam. Ada seorang tak Islam, bukan nak ayat dia masuk Islam tak, tapi nak ayat lagu mana dengan kita bagi hadiah kepada dia tu, dia menyebabkan lepas tu dia jadi mesra. Kita jumpa dia, tanya dia, nanti nak pergi mana nanti? Oh, mula-mula tak selaya, nampak sepuluh orang tengok dia sepuluh gila. Lama-lama kita jumpa, kita tegur. Kalau ada kita beli makanan lebih, kita beri kepada dia. Dah lama kita tak tegur dia, dulu tegur kita. Ustaz nak pergi mana? Kita sengkir kadang-kadang bila nak ayat dia, nak ayat lagu mana tahu. Kita baru balik daripada kuliah, tak reti nak ayat. Jaga ayat baru balik daripada kuliah, kita tanya pula apa dia kuliah. Kita tak reti, nak tubik mulut kita tu, dia sendiri ayat. Ustaz baru balik kuliah, tidak Islam. Lepas tu kita beri ayat kepada dia. Itu bermula daripada hadiah yang kita beri kepada dia. Hadiah yang tidak boleh ditolak. Ada hadiah yang diberikan kita tak boleh tolak. Bahkan bukan setakat ni je. Mana-mana saja hadiah yang kita boleh terima, sepatutnya kita tak tolak. Sebab bila kita tolak, menyebabkan kita telah mengguris hati pemberi tadi. Kadang-kadang dia beri hadiah kecil je kepada kita, kita tolak. Menyebabkan dia rasa, okey kan aku beri orang kecil ni, dia tolak tu. Aku beri iPhone 14. Tengok tolak kau tak tolak. Okey kan aku bihung semakuk ni, bihung sebekah. Oh, dia berkata tak saya kenyal dah. Aku beri bagi hak mahal, tengok dia terima. Jadi hak ni dia sebut dalam hadis ni, dia sebut bahawa Nabi SAW hadiah hak tak boleh tolak adalah wangi-wangian. Kalau orang tolak kepada kita minyak wangi, kita kena terima. Kena tengok pula dia holak kita tu, dia suruh sapu je, kita ambil kubur dalam poket kita. Kadang-kadang dia holak minyak wangi, nak semaya dah, dia holak kita minyak wangi, kita sapu, dia baliklah dia. Tapi orang yang nak uwi ni kena tengoklah pula. Kadang-kadang minyak wangi tu ya Allah kita tu ni pala kita bang. Ada je. Bukan minyak wangi, panggil orang tamu panggil minyak atah. Bang tu kat sakit kepala kita. Nak lagu mana dia beri juga, ambil juga kita. Maya tak khusyuk kita bang. Kena tengoklah juga keadaan. Dalam hadis lain, cuma dalam hadis ni Syekh Mustafa Al-Adawi dia tak buh hadis ni. Hadis ni sebagai ulama kata hasan. Cuma dia tak buh sebab bagi Syekh Mustafa Al-Adawi hadis ni adalah hadis yang maklum. Iaitu hadis Nabi sebut salathu la turaddu. Al-wasaidu wad-duhnu wal-labanu. 3 perkara tak boleh tolak. Pertama batal al-wisadah.
Wisadah ni sama ada batak kita guna untuk tidur, atau orang Arab zaman dulu dia guna untuk duduk. Oleh kerana kerah tanah tadi, maka dia guna batak untuk duduk. Kalau orang Allah ni, maka jangan tolak. Yang kedua, ad-duhnu. Duhnu ni minyak wangi lah. Minyak wangi, minyak. Maka tak boleh tolak. Yang ketiga, al-labanu, susu. Bila dia halal kepada kita, maka tak boleh tolak, kita minum. Sebagai ulama seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaud, dia kata sanad hadis ni hasan. Cuma Syekh Mustafa Al-Adawi bagi dia hadis ni ma'lul, hadis ni ada kecacatan, sebab itulah dia tak masukkan dalam kitab dia ni. Larangan memberi hadiah dan bila hadiah itu tidak boleh diterima. Ni sini dia akan bahas panjang sampai akhir bab berkenaan hadiah ni. Dia bahas hadiah gapo kita boleh beri, kepada siapa kita boleh beri, hadiah gapo kita boleh terima atau tak boleh terima. Kata penulis, nas-nas yang telah kami paparkan merupakan anjuran untuk memberi dan menerima hadiah. Selanjutnya ada beberapa alasan yang melarang untuk memberi dan menerima hadiah. Anda perhatikan bahawa Ratu Sabah memberi hadiah kepada Sulaiman dan Sulaiman menolaknya. Ibrahim menerima Hajar sebagai budak, sebagai hamba yang hadiahkan oleh isterinya Sarah. Nabi Muhammad SAW juga tidak menolak hadiah. Pertanyaannya, mengapa Nabi menerima sedangkan Sulaiman menolak pemberian seseorang? Ratu Balqis dia pernah nak beri hadiah kepada Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman tolak hadiah tadi. Adakah menerima hadiah tak boleh? Kalau tak boleh, apa Nabi sendiri terima hadiah? Jadi situasi mana boleh terima hadiah, situasi mana kita tak boleh terima hadiah. Apa ni dalam fasal ni dia bahaskan. Dia kata Sulaiman AS menolaknya kerana ada upaya penyuapan dalam urusan agama. Nabi Sulaiman tolak kerana Ratu Balqis dia beri hadiah kepada Nabi Sulaiman, dia ada tujuan dia. Pertama, tujuan Ratu Balqis beri hadiah kepada Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman ni beri mereka ni menyembah menyembah matahari, menyembah Tuhan mereka tak kacau. Jadi dengan beri hadiah ni sebagai ufti. Bila beri ufti, kalau Nabi beri kepada Nabi Sulaiman terima. Lepas ni dah beri pula supaya Nabi Sulaiman tak kacau mereka dalam nak menyembah berhala. Yang kedua, Ratu Balqis beri boleh jadi sebab dia nak uji Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni nak, kalau dia seorang raja, semata-mata raja, dia akan terima hadiah. Tapi kalau dia ni raja dan juga Nabi, dia tidak akan terima. Jadi dia nak tengok Nabi Sulaiman ni setara mana. Wanita tersebut mengirimkan hadiah agar Nabi Sulaiman membiarkannya menyembah matahari. Dia bagi rasuah, nak bagi rasuah kepada Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman biarkan mereka dengan penyembahan mereka. Dan Sulaiman bukan jenis orang yang mudah disuap, apalagi dia berada dalam posisi yang kuat dan kaya. Dia Nabi. Nabi ni akhlak dia jaga, agama dia jaga. Bahkan Nabi Sulaiman dia pula kaya pula. Kalau dia miskin pun dia tak terima dah rasuah. Ni dia kaya pula, kaya berbanding Ratu Balqis pula. Sulaiman menolaknya kerana ada unsur penyuapan dalam agama. Kerana Ratu Balqis cuba nak rasuah Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman AS membiarkan mereka dalam penyembahan berhala. Seperti mana cerita dalam surah An-Naml yang mana Allah Ta'ala sebut, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Kisah Nabi Sulaiman yang disebut, dan sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Atau bagi kata aku akan utus kepada Nabi Sulaiman beberapa utusan dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan aku. Nak tengok utusan aku ni bawa balik ke hadiah atau dia balik dengan tangan kosong, kerana hadiah tersebut telah diterima oleh Nabi Sulaiman. Maka tak kala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kalian menolong aku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepada aku lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kalian. Aku kaya padamu lagi. Akan dari sebagai kitab tafsir dia sebut, bila Nabi Sulaiman tahu rombongan ini nak mari, dia arahkan jin buat istana-istana yang banyak daripada emas dan daripada perak. Jadi bila rombongan ini mari bawa emas sebanyak mana dia boleh bawa, tiba-tiba dia tengok istana daripada emas. Dia kata tak lawa kita. Nabi Sulaiman kalau istana pun daripada emas, daripada perak, tak okey nak terima hadiah kita bawa ni. Jadi menyebabkan itu satu motivasi untuk melemahkan semangat mereka. Dan tetapi kalian berasa bangga, apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada aku lebih baik
daripada apa yang diberikannya kepada kalian, tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Kembalilah kepada mereka. Sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, iaitu Sabah, dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina. Bila Ratu Balqis dapat tahu Nabi Sulaiman tak terima hadiah, dan Nabi Sulaiman nak menyediakan bala tentera nak serang dia, maka sebab tu dia mari temu dengan Nabi Sulaiman. Mari nak kecek kira sendiri. Dari hantar utusan pun Nabi Sulaiman tak layak, maka dia sendiri mari nak temu dengan Nabi Sulaiman. Hinggalah jadi cerita yang kita tahu bagaimana Nabi Sulaiman pindahkan tahta Ratu Balqis yang mana daripada Sabah hinggalah kepada negeri Nabi Sulaiman AS. Seterusnya, perbahasan kedua, jika hadiah bertujuan sebagai penyuapan untuk menyamarkan kebenaran dan membela kebatilan, maka ketika itu hadiah tidak boleh diterima. Bila hadiah tak boleh diterima? Bila hadiah bertujuan untuk menuntut kebenaran dan membela kebatilan. Begitu pula jika hadiah ditujukan kepada para penguasa agar mereka memberikan sesuatu yang bukan hak anda, maka haram hukumnya memberi dan menerimanya. Dalam kes seperti ini, Nabi menggunakan kata larangan yang keras. Ada hadis Ibnu Al-Lutbiyah yang mana Nabi SAW hantar dia pergi untuk kutip zakat. Jadi amil untuk kutip zakat. Tiba-tiba dia mari harta kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni gian untuk zakat, ni gian untuk aku. Nabi tanya, kenapa orang beri hadiah kepada dia? Jadi Nabi tanya kepada dia, orang beri hadiah tu kes kerana mu Ibnu Lutbiyah kau, atau kes kerana mu tak amil? Kalau lah mu duduk di rumahmu, mu tak pergi mana-mana, agak-agak boleh kau ada hadiah tadi? Tak boleh. Sebab orang beri tu bukan kes kerana peribadi kamu, orang beri tu kes kerana tugas kamu. Maka ketika itu dia jadi satu rasuah. Nabi naik atas mimbar, Nabi peringatkan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu tetap perkara ni. Kalau lah diberi tersebut, apa dia beri? Dia beri hadiah tu kepada dia ajak sebagai hadiah. Sebenarnya bila ambil zakat zaman dulu, itu sebab zaman lah ni guna pitih je. Ambil zakat zaman dulu ni, bila dia pergi nak ambil binatang. Jadi nak pilih binatang mana sebagai zakat. Nak ambil obsar ke, nak ambil kuruh ke, nak ambil sederhana ke. Jadi Nabi bagi panduan kepada sahabat, kalau mungkin ambil zakat, jangan kena sederhana. Jangan kamu ambil binatang yang paling besar daripada kalangan binatang-binatang mereka. Jangan pula ambil kuruh telajak, ambil sederhana. Jadi orang yang nak beri zakat ni, dia beri hadiah ni supaya kawan ni jadi tak apalah, aku ambil biasa-biasa sudah lah. Sebab kawan ni beri hadiah dah ke aku. Kalau aku ambil besar-besar kan, tak teramuk pula, dia beri hadiah ke aku. Jadi gapo dia beri tadi sebagai hadiah tadi, nak supaya orang yang menerima hadiah tadi, Ibnu Lutbiyah tadi, jadi tak teramuk, nak ambil harta yang paling molek. Jadi dia pun ambil hak sekadar. Itulah rasuah. Bila ada kepentingan hadiah tersebut diberi untuk sesuatu kepentingan yang mana menyebabkan orang menerima tadi, jadi sama-sama nak buat pendirian. Ya, aku buat gini kan tak kena, berasa tak sedap hati pula dia beri hadiah. Supaya kita lah juga dah. Sebab tu lah ulama berbincang, kalau kita sebagai seorang guru, boleh kau kita menerima hadiah daripada seorang murid. Kadang-kadang bila hari guru anak murid bagi hadiah, boleh kau kita menerima hadiah daripada anak murid. Ulama meletakkan syarat yang berbagai-bagai syarat, beberapa syarat untuk kita boleh menerima hadiah tadi. Pertama, kena tengok niat orang yang beri tadi. Kalau orang yang beri tadi dia beri kerana sayang kepada guru dia, maka kena tengok syarat kedua pula. Syarat kedua, bila guru tu dapat, adakah dia boleh mempengaruhi perasaan guru terhadap pelajar tadi? Kalau boleh mempengaruhi, maka tak boleh. Walaupun niat pemberi tu molek dah, tapi guru ni bila ni beri hadiah mahal, lepas ni nak maruh dalam kelas pun ingat dah juga, dia pernah beri hadiah mahal ni. Ayah dia ni kaya, siapa beli hadiah mahal? Jadi dan benda ni berlaku. Ada sekolah tu, oleh kerana pelajar ni mak ayah dia ni kaya, jadi dia beri setiap hari guru ni, dia beri hadiah mahal kepada cikgu-cikgu ni. Cikgu yang mengajar dia ni, dia kaya, tiba-tiba dapat batuan sekolah. Dulu sampai dulu dia panggil one off ke apa, hak beri kepada pelajar ni. Jadi mak ayah ni dia ambil batuan dengan mencedih, dia ambil batuan di sekolah. Sebab apa? Moga anak murid ni beri hadiah ni, jadi nak tarik, nak ambil hati. Adakah akan memberi kesan ke tidak? Kalau kita mengajar
Hak ni tak wajib sekolah. Hak bui hadiah mahal awak tak wajib sekolah. Hak tak bui hadiah tak wajib sekolah. Adakah sama kita marah? Boleh jadi tak sama. Tak boleh marah lebih-lebih hak ni. Okay, dia kesan hati kan. Tak lepas tak bui dah hadiah mahal kat aku. Hak ni tak apa aku marah lebih-lebih pun. Bukan boleh gapo pun. Tak ada gapo. Jadi kena tengok banyak perkara. Seperti mana Umar bin Abdul Aziz, dia katakan al-hadiyatu fi zamani Rasulillah hadiyatu wal yawma rishwatun. Satu hari ni hadis riwayat Tirmizi, tapi dia bukan hadis menepati syarat Tirmizi, hadis muallaq. Satu hari Umar bin Abdul Aziz dia tinggi nak makan buah apple. Bila tinggi nak makan buah apple, dia ajak keluarga dia. Lepas tu orang pun mari buah apple pada dia. Bila orang mari buah apple, dia bang buah apple tadi sedap, tapi dia puri semula kepada orang kepada keluarga dia telah orang mari daripada orang tadi. Orang bertanya, apa ni? Nabi sendiri kan makan hadiah. Sedekah Nabi memang tak makan, tapi hadiah Nabi makan. Ni orang beri hadiah kepada kamu, kat apa kamu tak makan? Sebab dia kata aku bimbang. Kau bimbang orang yang beri hadiah tadi tu dia ada kepentingan. Dia beri tadi kerana nak supaya boleh rapat dengan aku. Dia beri tadi nak sesuatu benda daripada aku. Sebab dia kata zaman Nabi orang beri hadiah. Dia jadi hadiah. Sebab orang zaman Nabi bila dia beri kepada Nabi, dia beri dengan ikhlas. Dia tak ada kepentingan lain. Dia beri tu memang sebagai hadiah kepada Nabi. Tapi hak dia beri kat aku ni, kau hadiah dia beri kat aku ni, rasuah. Dia nak sesuatu daripada aku. Okey, kita beri hadiah kepada pemimpin saja-saja. Ketika dia tak jadi pemimpin, kita beri ke tak? So, kau nak beri hadiah, nak salah pun tak sih. Tapi bila dia jadi pemimpin, macam-macam kita beri hadiah kepada dia. Itu tanda hadiah tersebut sebagai rasuah. Bila kita rasuah ni, bila kita beri dengan kita mengharapkan sesuatu, sama ada kita harap kita boleh masuk rapat dengan dia ke, kita boleh ada kedudukan di sisi dia ke, atau kita beri kerana kita nak sesuatu, nak projek dan seumpamanya, maka dia menjadi satu rasuah. Kita tengok soal lagi. Demikian juga halnya hadiah dari barang curian atau barang haram tidak boleh diterima kerana termasuk memakan barang yang haram dan bantu berbuat dosa dan permusuhan. Seperti mana pada Al-Mughirah bin Syu'bah, dia kata aku pernah, Al-Mughirah ni sebelum dia masuk Islam, dia duduk dengan orang kafir, dia bunuh orang kafir. Dia duduk dengan sekelompok orang musyrik. Bila tengok orang musyrik ni tak khabar, tak berhati-hati, dia bunuh mereka. Dan dia ambil harta-harta orang musyrik ni. Bila dia ambil, dia bagi kepada Nabi, dia masuk Islam. Nabi tak terima. Sebab hadiah tadi diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil daripada curi tadi. Kita menerima hadiah daripada hak haram tak boleh. Kita memberi hadiah daripada benda haram pun tak boleh. Ada orang mari tanya, pengajar tu dia mari tanya, boleh ke ustaz? Kafir ni kan dia makan tak sembelih, dia boleh makan kok. Ayat tak sembelih tak. Rumah kita ni mampu ayat. Bila mampu tadi nak sembelih tak boleh dah. Jika kita ada bukan Islam, boleh ke tak kita beri ayat tu kepada dia? Dia kata apa makan tak sembelih? Boleh ke tak? Tak boleh. Hak mana kita haram makan, kita haram terima, orang kafir juga tak boleh. Kita ada aruk sebagai contoh. Ada orang tanya oleh fatwa. Dia kerja satu syarikat, tiba-tiba boleh hadiah. Sain-sain boleh hadiah. Buka-buka dia aruk. Jadi dia kata nak buat, tak nak buat, mahal aruk ni. Boleh ke tak buat kepada sain dia kafir? Tak boleh juga. Sebab orang kafir tu juga, dia dosa juga bila dia minum. Jadi bila kita buat seolah kita bantu dia dalam buat dosa. Kita ada kain sutra, orang beri kain sutra kepada kita. Kita orang lelaki tak boleh nak pakai. Kita berilah kepada sain kita, hak tidak Islam. Kita kata tak apa, kafir pakai. Tak boleh juga. Kita ada baik kemah, tak boleh nak pakai. Kita orang jantan tak boleh nak pakai. Kita beri kepada kafir, sain kita lelaki ni, dia kafir. Dia kata kafir tak apa pakai. Tak boleh. Hak mana kita tak boleh pakai, kita tak boleh guna, kita tak boleh makan, tak boleh juga kita beri kepada orang kafir. Orang saja nak belanja kafir, nak belanja, dia bawa dia pergi makan kedai tidak halal, bawa makan khinzir ke. Dia kata kita tak makan, kita temui dia je, kita belanja dia, moga dia beri makan god. Tak boleh juga. Apa saja benda yang haram kita terima tak boleh, kita beri juga tak boleh. Itulah soal lagi. Jika hadiah diberikan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dan jika tidak didapatkan akan melahirkan penyesalan, maka hadiah tersebut tidak boleh diterima. Hadiah yang kita beri untuk mendapat sesuatu lebih besar keuntungan. Kita nak dapat sesuatu lebih besar. Kita beri hadiah kepada dia, kita nak dapat, kita beri 1,000. Kita nak dia beri projek kepada kita 10,000 contoh.
maka tu juga termasuk dalam hadiah yang tak boleh diterima dan juga tidak boleh nak bui. Kalau kita bui 1,000 kepada dia untuk dapatkan projek 10,000, tiba-tiba tak boleh projek, kita rasa menyesal. Tu juga sebagai satu hadiah yang tak boleh dibui dan tak boleh diterima. Sebab hadiah ni bila kita bui, tak ada rasa menyesal. Kita bui ni dengan niat kita nak dia ambil. Memang kita nak berhabis pitih untuk dia, untuk hadiah tadi. Tapi bila kita bui, kita mengharapkan sesuatu yang lebih lagi. Atau kita bui, kalau dia tak balas kepada kita, kita rasa menyesal. Maka hadiah tersebut tidak boleh diterima dan kita tak boleh bui hadiah dalam keadaan lagu tu. Sebab dia sudah termasuk dalam perkara-perkara hadiah-hadiah telah dilarang. Sama ada termasuk riba atau termasuk dalam perkara-perkara lain yang diharap. Ini sama dengan orang yang memberi hadiah dengan harapan mendapat keuntungan berlipat daripada orang yang diberi hadiah. Oleh kata supaya riba hadiah tersebut. Dia beri hadiah harga 1,000 dengan harga 10 ya, dia mengharapkan dia dapat lebih lagi dengan harga 100 sebagai contoh. Maka itu satu perkara yang diharamkan. Banyak lagi ni. Ada beberapa belah lagi. Perincian-perincian berkenaan hadiah yang boleh diterima atau hadiah yang tak boleh kita terima atau tak boleh bui atau kita tak boleh, orang tak boleh bui kepada kita. Kita bercerita kat tu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Aku lihat hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.